Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma taufiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat rahimakumullah, yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang berada dan hadir pada malam ini mudah-mudahan berada di bawah naungan rahmat, kasih sayang serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita nak sambung pengajian kita pada hadis yang ke-31. 3 bulan dapur tidak berasa. Bismillahirrahmanirrahim. An Urwata an Aisyah radhiyallahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anha annaha kanat taqul wallahi ya ibna ukhti in kunna nanzuru ila al-hilal thumma al-hilal thalathatu ahillatin fi shahrayn wama uqida fi abyati rasulillah صلى الله عليه وسلم نار قلت يا خالة فما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منايح وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا أو كما قال. حديث صحيح riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Artinya diriwayatkan daripada Urwah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Nabi, kepada Urwah bin Zubair. Aisyah pernah sebut kepada Urwah bin Zubair. Apa yang dia kata? Demi Allah, wahai anak penakanku, sesungguhnya pernah kami melihat anak bulan, kemudian melihat pula anak bulan yang berikutnya, dan kemudian melihat pula anak bulan yang berikutnya 3 bulan.
kami melihat anak bulan. Berarti 2 bulan penuh masuk ke 3 bulan. Sedangkan di rumah-rumah keluarga Nabi SAW tidak pernah dinyalakan api untuk memasak sesuatu. Yang cerita ni siapa dia, Pak Long? Yang cerita ni adalah isteri Nabi SAW, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, kami ni masuk 3 bulan. 3 bulan rumah kami tak pernah berasap. Dapur tak pernah berasap. Sebab apa? Sebab tak ada benda yang boleh dimasak. Kita 3 bulan juga tak berasap, Pak Long. Order Food Panda. Kita bersiapa yang tak masak 3 bulan ni? Tak larat nak masak, Ustaz. Maklum pun tak nak masak. Makan pun 2 orang je, Ustaz. Ingat Pak Long hang. Kami order lah Pak Long hang pergi beli dekat kedai. Tak masak dah. Sangkut payuk tu bukan takat dia ni ya. Wassalamualaikum. Dia kata kat payuk tu, wassalamualaikum. Tu kita. Nabi Muhammad, rumah dia, tak ada benda nak masak, Pak Long. Tapi yang kata ahli keluarga Nabi ni sabar. Yang kata isteri-isteri Nabi ni sabar, redha dengan apa yang berlaku, tak pernah komplain. Try tengok Pak Long, cuba buat tengok di rumah tak ada benda nak masak, duit pun tak ada, tak ada beli apa. Larat nak sumbat ayak kosong. Ni yang kata keluarga Nabi punya salihah, Pak Long. Punya salihahnya isteri Nabi. Sebab tu Nabi habak kat kita. Nabi kata di antara tanda seseorang itu mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat, antara keuntungan, antara benda yang membahagiakan kita di dunia ni apa dia, Pak Long? Salah satunya mendapat isteri yang salihah, bukan isteri yang lawa. Nak bahagia bini ni, Pak Long, bukan dia kena syarat dia lawa tu kita pun maulah lawa. Tengok tak apa nak sakit mata, Pak Long. Ni tengok tak tahu mana bini mana Pontianak, lebih kurang ya, Pak Long. Pontianak masuk bila rumah, tak tahu hak mana Pontianak, hak mana bini. Silat duk pergi baca ayat kursi kat bini kita. Bini kata, kakak aku nu hak sekok lagi nu. Lebih kurang ya bini dengan Pontianak. Lawa tu mau juga lah, Pak Long, lawa tu. Mana anak murid soleh mana tak main ni? Tak dengar suara pun, biar lah. Anak murid yang paling soleh ni. Ada lagi kalup lah, ada lagi. Ada lagi dengan kalup lah, ada lagi tak apa. Tak main. Bini ni Pak Long mau lawa tak bini? Mau lah. Macam maklum lah nak tengok laki pun lawa. Ni dapat serba tenuk lagi dia kata, tak mana. Mau tak Pak Long suami handsome? Pak Long? Mau tak Pak Long? Pak Long ni dulu handsome, Pak Long elok lah nak buat guna dah tua. No. Tua sembang ya kemas. Pom tak boleh buat dah. Macam saya cerita kat Pak Zul tadi ni. Baru ni saya jumpa satu Pak Long sembang terang nak menikah muda. Dia kata saya tak kalau menikah setahun ni bini tu boleh dukung cucu, boleh dukung anak. Ambo. Habis kuliah turun tengah masjid mun serba bewak turun pokok Pak Long Bisa tengok bewak turun pokok. Sini ada bewak. Bewak turun pokok ni Pak Long, dia bukan turun kok kepala, dia turun kok pungkok. Lebih kurang lagu tu Pak Long tu. Tadi saya duduk berkelain belum mayang sat dengan beruk ada apa tu no. Dia duduk mai duduk hingguk kat atas tu. Kata hamai buat apa? Sembang lah Mak Long, tak larat nak buat apa lah. Handsome nak tak? Nak. Lawa nak tak? Nak. Sebab apa? Sejuk mata memandang. Tapi bukan yang tu menjaminkan kebahagiaan, Pak Long. Kalau bini kita lawa tapi duk tayang body dekat sosial media, nak buat mendatang apa? Semua duk lipat naik atas kepala lelaki dia.
Semua tu duk lipat naik atas kepala lelaki dia. Bini duk berjoget, pakai seluar ketat, duk berjoget kat dalam sosial media. Lipat naik atas kepala lelaki. Lawa, tapi kerja dia buat lagu tu. Nak buat benda tanpa apa long? Dia duk senaman, duk rakam bubuh dalam tu. Nak buat benda tang apa? Ha? Kita nak isteri yang salihah. Salihah ni lagu mana? Boleh menjaga tutur kata, boleh menjaga maruah suami. Ni kalau sampai dalam sosial media dia duk cerita teluk laki dia masam, nak buat benda tanpa apa lo? Hak mana tahu cerita tahulah. Haji tahu cerita Haji? Tahu cerita ha. Mulut sakit. Duk naik biji apa, pergi cek kat doktor, dia habaq ni punca teluk laki saya masam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak buat apa belum? Ha, duk pergi cerita ke orang. Hak mana tahu cerita saya bukan nak kata kat siapa. Cuma saya nak kata lah. Dengar balik tak? Saya tak kata kat siapa, cuma nak kata lah. Ada juga aku hak sempadan. Maklum tahu cerita Maklum? Ha Maklum? Maklum tak tahu apa, kelas telefon tak panti sat Maklum ni. Malam ni tak kelas sebab wifi masjid slow eh. Wifi masjid slow tu lah. Ada pokok tumbang kot. Tak tahu bil bayar. Ha bil bayar tak apa, nak bil tak bayar. Nak buat live tak boleh malam ni bil kok ribut kemarin jadi kacau kok mana kot. Habis kok belah kok diam. Semalam hujan ribut, surau saya dulu 6 biji atap kena angkat. Hujan malam dia turun jayak pencong. Jaga maruah suami. Isteri tak perlu lawa Pak Long, yang perlu salihah. Mudah-mudahan saya doa kepada Allah berkat majlis kita malam ni, kuliah kita ni duduk dalam masjid ni, saya dianugerahkan oleh Allah dan Pak Long dianugerahkan oleh Allah isteri-isteri yang salihah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Isteri Nabi ni salihah. 3 bulan tak ada makanan apa di rumah. Tak apa. Urwah bin Zubair bila dengar lagu tu, Urwah bin Zubair kata apa dia? Urwah bin Zubair bertanya, hai emak menakanku, mak saudaraku, maka apakah yang menjadikan makanan dalam kehidupan keluarga Rasulullah dalam masa itu? Dalam bahasa kita tanya, tu makan apa? 3 bulan tu makan apa? Dah abang dah kata 3 bulan tak ada benda yang boleh dimasak. 3 bulan dapur tak berasap. Dalam masa 3 bulan tu makan apa? Aisyah radhiyallahu anha lalu menjawab. Sayyidatina Aisyah jawab apa dia? Hanyalah 2 benda saja mereka makan. Selama 3 bulan tu 2 benda je mereka makan. Yang pertama, buah tamar. Buah tamar Pak Long panggil kurma. Makan. Yang kedua, air sejuk. Pak Long, boleh ke Pak Long? Dalam 2 bulan, 3 bulan tu Pak Long sumbat buah kurma, air sejuk. Buah kurma, air sejuk. Pak Long boleh Pak Long? Ha, nak cari mampu. Nak tunggu bini kita beletiak. Jadi dah cerita Alibaba bujang lapuk. Laki tak kerja, bini beletiak. Laki dia bukan tak mau kerja, tulang raput. Hari itu mebai dia pergi jugalah cari kayu api Pak Long. Tak larat dah duk tajah muka bini ni pun dekat Kasim Baba, abang kepada Ali Baba. Ha, tiap hari duk pergi pinjam gandum. Pergi pinjam gandum tak larat dah. Mujuklah dia pipi hari itu ni jumpa dengan penyamun. Kan yang insong mata kaji semari seng mujuklah Pak Long oi. Tu pun mujuklah ketua penyamun tu pun bagi dekat dia mentera nak buka pintu gua. Ubah kehidupannya. Bini kita kalau duk sumbat
buah kurma, duk sumbat air sejuk 3 bulan. Perasaan Pak Long, dia pergi tuntut cerai dekat mahkamah. Bukan semua boleh tahan. Kalau betul-betul tak ada apa, tak apalah. Tapi isteri Rasulullah tak macam tu Pak Long. Saya doa lah maklum-maklum belakang tirai pun mengikuti jejak langkah Aisyah. Amin. Ya Rabbal Alamin, solehah dah tu, tengok muka pun tahu. Tu saya tengok muka, saya tahu. Tak, saya duk mengajak tiap-tiap malam, saya tahu maklum weh. Muka isteri solehah lagu mana, hak jenis lawan tetap lawan lagu mana. Saya tahu. Macam maklum ni turut dia, minta menikah seorang lagi pun bagi ni. Maklum ni saya tengok gaya. Bagi tak maklum? Maklum? Awak yang diam. Bagi ke tak? Di simpang pulai dia mengajak, dia kata bagi. Terkejut saya, cek-cek janda. Jawab apa maklum? Ni dia Pak Long. Makan buah kurma, sumbat dengan air sejuk. Dan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai beberapa orang jiran di kalangan Ansar. Mereka mempunyai beberapa ekor unta yang mana diperah susunya daripada masa ke semasa. Dihantar susu tersebut ke rumah Rasulullah sebagai minuman kami. Adapun menu tambahan di kalangan isteri, di kalangan jiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, lepa ni ada unta. Bila lepa perah susu unta tu, lepa akan hantar mai dekat rumah Rasulullah untuk menjadi minuman. Tu je yang Nabi duk makan 3 bulan tuan-tuan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad ni Allah Ta'ala uji dia susah. Ujian susah kepada Nabi ni tak sama dengan ujian susah terhadap kita. Tuan-tuan, kalau susah duduk di zaman lah, dalam konteks kita hidup di Malaysia lah. Tak ada cerita lah Singapura, tak ada cerita lah Brunei, tak ada cerita lah negara lain. Sebab apa tak ada cerita, kita pun tak tahu lagu mana, sebab kita tak nak duduk. Pak Long Thailand pun tak kat mana dan Noh Hatnyai ya, Pak Long duduk pergi pun. Tu pun pergi masah-masah balik. Tak ada Pak Long duduk hidup lama lagu mana dengan mereka, tak ada. Kita duduk di Malaysia ni. Saya nak tanya tuan-tuan lah, daripada 100 orang rakyat Malaysia ni Pak Long, agak-agak berapa orang rakyat Malaysia yang mati kerana kelaparan, kebuluran? Cuba abang. Daripada 100 orang rakyat Malaysia, kita nak tengok purata. Payah sangat 100. 10 orang rakyat Malaysia, berapa orang yang mati kerana kebulung? Agak-agak Pak Su berapa orang? Tak ada. Pak Su kata tak ada. Saya pun sependapat dengan Pak Su. Tuan-tuan sependapat dengan kami tak? Boleh berbeza pandangan, tak ada masalah. Saya tak setuju Ustaz. Tak apa. 10 orang rakyat Malaysia, berapa orang yang mati kebulung? Tak ada lah. Setuju tak? Tak ada. Setuju? Mak Long setuju tak? Jawab yang tak mau jawab. Okey, kita up sikit Mak Long. 10 orang kot tak ada lah. 100 orang. 100 orang rakyat Malaysia, berapa orang yang mati kerana kebulung? Ada? Tak ada. Up lagi. 1000 orang rakyat Malaysia, berapa orang yang mati kebulung? Okey, tak ada lah. Baik, saya ubah soalan. 10 orang rakyat Malaysia, berapa orang hak mati kerana makan? Haji kita kata 9. Mati kerana kebulung tak ada. Yang ada mati kerana makan. Pasal apa pancin kita tak ada dah. Allah Ustaz, darah tembak kepala, darah rian banyak sangat. Punca makan. Bang Chin mati kerana makan. Bang In. In mati dah Ustaz. In mana? In lah Ustaz, duduk lena tengah kuliah kitab tak ada. Waktu In nama dia. In. Sebab apa mati In lah? Darah tinggi naik Ustaz. Baru ni kan raya haji. Allah dia balas daging korban banyak Ustaz. Kami pergi rumah dia masa dia mati tu, kami duk cantum-cantum daging 4 ekor lembu lah rumah dia Ustaz. Dia punya balas.
Dia hantar dia punya keturunan pergi balas tau. Masjid dia orang ni, masjid tu orang ni, surau tu orang ni, balas daging korban. Balik cantum daging 4 ekor dalam rumah lembu. Mau tak kena darah tinggi, tembak kepala mati. Hak mati kerana kebulok tak ada. Yang banyak mati kerana apa dia? Mati kerana makan. Tuan-tuan tak payah duk tanya banyak. Tuan-tuan tengok ustaz-ustaz sudah. Naik umur 60 30 main mengajak mulut betul 60 mak apa? Cakap tak boleh dah kena seteruk. Tak seteruk lagu mana Pak Long sebelum ceramah minta kedarah, lepas ceramah minta kedarah. Kena makan. Ni yang kata kita Pak Long dia di Malaysia ni baik. Di Malaysia ni ada tak yang mati kerana kebulok? Tak ada. Pak Long kalau berat tak ada kat rumah Pak Long, sat dia yang kata Malaysia ni. Yang pertama Pak Long mai di masjid jumpa pengurusi. Pak Su, ya. Saya nak cerita kat Pak Su pemalu Pak Su Awak yang cerita lah. Saya di rumah ini alah lah berat pun terputus dah. Saya nak kerja pun tak boleh dah Pak Su Dulu duduk mesin rumput juga ni, duduk belah bini saya sakit. Kenapa nak jaga bini saya? Anak-anak siapa nak urus Pak Su? Tuhan tak ada apa nak makan? Tak ada Pak Su tu yang makan. Kalau boleh dapat telur sepapan, beras sekampit jadi dah. Buka food bank masjid. Ataupun tak ada food bank, hapi lah ambil dekat kedai tu, jom aku bawa ambil beli. Beras ambil awak 5 kilo cukup lah. Ambil 10 kilo. Telur. Dia kata lah ada 2. Tak bukan telur hang. Ni telur ayam ni. Hang nak berapa papan? Dia kata boleh 2 papan menjadi betul. Ambil. Tuan-tuan. Dia main masjid bagi. Dapat 2 papan telur, 10 kilo beras. Betul tak macam tu dia jadi di Malaysia? Dia pun balik tak beras dengan telur di rumah. Dia start motor pergi pejabat adun pula. Ni yang berhormat nak main minta lagi. Tak ada apa nak makan dah di rumah. Pergi masjid pun baru apa-apa tu haram tak bagi apa. Tak dia balas dah beras dengan telur Dia pergi pejabat adun. Hak jenis baru lagu ni pun ada tu Dia kata baru apa-apa tu apa pun tak bagi. Lambat lepas nak jadi orang masjid. Yang berhormat pun kata tak ada apa. Tak ada apa. Itu bangkah apa? Bangkah yang berhormat itu. Okey, tak apa, keluar jumpa kani saya ambil beras. Ambil lah 2 kampit. Yang berhormat kata balik makan elok nah, jaga bini sakit tenang. Nah, pun berhormat pun so ada 22 ringgit. Nah lah ambil 22 ringgit ni buat belanja. Dia tanya telur apa tak ada. Yang berhormat kata saya tak makan telur, pasal saya bukan keturunan tu raya. Dia kata tak ada. Ambil beras 20 ringgit tu ambil belilah apa nak beli. Dia buang kat hidup yang berhormat menang lagi bengai ni. Nyong-nyong buat balik tak rumah. Start motor pergi pejabat parlimen pula. Jumpa pula yang berhormat saya pergi adun tu celaka tak bagi apa kata saya. Sebab dia kata dah saya geng yang ahli parlimen dia kata. Balas pula beras buat balik. Habis dia pergi balas kat masjid, dia balas kat pejabat adun, dia balas kat pejabat parlimen, dia pergi NGO pula. Ni saya tak ada apa nak makan ni, dia kira nak pergi minta kat gereja lah. Oh, NGO pun dengar gereja ke, lompat mangkit buat video. Bantuan tak bagi lagi buat video lu. Kita mengencam sekerah-kerahnya masjid yang menimbun duit. Tak ada apa. Bantuan pun tak bagi. Pengurusi kena maki sampai siap. Ini binatang punya pengurusi. Masjid yang mengayakan diri mereka. Apa pun tak ada. Saya menentang sekerah-kerahnya orang politik. Orang politik kena maki padahal dia balas dah duit dengan ni. Dia pun buat muka welfare tak ada apa. Haram tak pergi bantuan lagi. Kalau tuan-tuan nak bantu dia, boleh masukkan dalam akaun ni sekian. Rakyat Malaysia pun masuk dia. Kaya lagu tu. Tu Malaysia. Tuan-tuan nak cari orang mati kebulok di Malaysia tak ada tuan-tuan. Tambah rakyat Malaysia ni pula tuan-tuan. Saya bukan nak puji, tapi nak abang prihatin ni Allah Ta'ala saja tahu. Habak
kata susah, viral, selesai. Ni anak ni wayar berselerak kat muka, nak operate tak ada duit, nak guna 87,000. Tuan-tuan percaya tak 87,000 tu rakyat Malaysia dia boleh kutip dalam masa sejam ya? Percaya? Percaya tak tuan-tuan? Percaya rakyat Malaysia ni. Sebab tu istilah mati kebuluk rakyat Malaysia ni tak ada. InsyaAllah lah tuan-tuan ni, alhamdulillah lah Allah Ta'ala beranakkan kita, letak kita dalam negara Malaysia ni Pak Long. Alhamdulillah Pak Long. Mau dia pergi bubuh kita kat timur tengah tu Pak Long, peluru duk lintah tu atas kepala Allah, nak buat binatang apa? Bayangkan, na'udzubillah min zalik, kalau kita duduk ke belah timur tengah, tengah kuliah ni belah nu bom, belah nu bom, belah nu bom. Pak Long on the way nak main masjid, tak dan sampai kena bom. Kitab tak ada, apa pun tak ada, bukan dekat lesen tak ada, ngangan kitab. Mai dah tu, mai dah. Baru dengar suara. Kami duk cari pergi mana, tak mai lagi. Mujung Allah Ta'ala bagi kita beranak duduk di Malaysia ni, mujung. Tuan-tuan, tak ada istilah nak kata lapak kebuluk Malaysia, tak ada lah. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan keamanan lagu ni tuan-tuan Allah Ta'ala kekal lah kepada kita rakyat Malaysia ni, amin ya Rabbal Alamin. Kacau sikit-sikit tu biasa lah. Hak tu kacau politik. Dia bukan hidup tenteram politik ni. Dia kena kacau tapi aman Malaysia ni. Tengok Palong mau jadi macam belah-belah timur tengah tu. Negara dia ni tak kena serang, tapi duk tengok peluru duk lintas kat atas ruang udara. Duk tengok rumpi. Kapal terbang nak lintas, berapa orang yang terkandas hari ni kapal terbang tak boleh nak pergi. Cari mampu. Tak apa, dia duk kata kat pilot, tak apa, kita nak pergi Mekah. Mau mati pun mati syahid. Matilah, aku tak mau. Dia kata, nak pergi naik kapal terbang orang, hanya naik kapal terbang aku. Model ligan kot belakang kapal terbang jenuh lari Pak Long. Peluru tu. Alhamdulillah. Aman, nikmat aman ni Pak Long, kena kekal, kena jaga nikmat keamanan. Tuan-tuan nak main kuliah tak saat ni berapa Roblox tuan-tuan jumpa? Saya nak tanya. Tuan-tuan duduk kot belah juru ni pun haram tak jumpa Roblox. Saya main pada kod dia tak saat pun tak ada Roblox apa. Pak Long main tak ada Roblox, tak ada. Tanda dia apa dia? Motor helmet haram satu pun tak ada. Semua tak pakai. Helmet tak pakai, seluar dalam tak pakai, semua tak pakai Pak Long main kuliah. Jumpa dengan polis pun, polis buat tak tahu nak ligan apa, baru balik masjid. Kawan dia kata tu hampir cek ngok lesen apa, spender apa haram tak ada, anak tanya lesen kawan tua ni. Aman negara kita ni Pak Long. Mudah-mudahan nikmat keamanan ni berpanjangan lah dan berkekalan, amin ya Rabbal Alamin. Keterangan, cuba bayangkan betapa sabarnya Nabi SAW bersama keluarganya dalam menghadapi kesulitan hidup. Pak Long, hidup kita ni sulit tak mana? Saya nak tanya Pak Long, sesulit mana kehidupan Pak Long berbanding dengan Nabi SAW? Taik kuku pun tak ada Pak Long. Nabi dia punya susah Pak Long. Ni Pak Long dengar dia punya susah. Pak Long kata tu dia susahnya. Baik, saya nak cerita satu hadis lagi, tak ada dalam kitab kita. Satu hari seorang daripada sahabat Nabi dia pergi ke rumah Nabi SAW. Dia pergi duk tengok Nabi duk tidur atas katil. Kebiasaannya Nabi bila sahabat mai bukan lagu tu. Nabi akan sambut tetamu. Nabi akan ikram, memuliakan tetamu. Tapi hari itu Nabi duduk atas katil. Sahabat ni tanya, ya Rasulullah, awak tak sihat ke? Yang duk tidur ni tak sihat ke? Ataupun jadi ikut mana? Nabi jawab kepada sahabat tu, Nabi kata, dah, aku sihat. Lepas tu awak yang duk tidur, tak larat, dia nampak ni. Aku lapar, Nabi kata. Lapar
Tidur tak boleh nak mangkit. Punya lapang. Tak ada tenaga, tak ada kederat. Lapang. Beza dengan Pak Long lapang. Tak boleh tidur. Kita lapang tak boleh tidur. Nabi lapang tak boleh mangkit. Teruk. Kita lapang tak boleh tidur. Mangkit duk tengok apa duk ada kot. Nak gerak bini masak, bini cengih. Bini mai try gerak bini ngok ni mangkit sat masak kat bang lapang. Bini boleh. Dah, tidur. Makan tak konti sat dengan kancing gigi semua cukup. Pak Long sembang ya kemah. Hak macam tak sat lah sembang kemah turun tangga pun terus bewak turun pokok bewak kata. Tidur. Ini dengan kancing gigi. Makan. Kunci manis tak sama tu. Dah aku lapar. Lapar tidur. Tu tarik remote lah. Ketak. Ayak mata keluar. Lapar. Ni saya dapat cerita ni orang berganyok ni. Perangai ni Pak Long ni orang berganyok. Tapi hari ni dia tak main, dia tak sihat kot. Kes lapar tu. Nak gerak takut. Mangkit slow-slow pi kot dapur buka tengok tepawai ada apa. Tengok-tengok ada. Sini panggil roti 4 segi. Kita panggil roti 4 segi. Orang KL panggil biskut. Orang kok belah siang pula panggil miskut. Saya pi makan ada satu tu. Dia bancuh ayak kopi O mai kat saya. Saya minum sedap kopi O tu. Tengah-tengah duk minum tu kata, mau cicah miskut sedap. Dengar miskut tersemuk ayak tak nak dengar miskut. Saya kata mendatang apa tu? Miskut. Miskut bunyi pun. Kita kok belah ni panggil roti 4 segi. Tengok-tengok dalam bekas roti 4 segi mangkit duk pepak. Roti 4 segi tu Pak Long angin penuh pepak ngap lapar. Kena 2 keping tak rasa apa, tak kenyang angin dia. Oh, belak pula dah. Tak sat lapar ni main angin pula. Oh. Pi tidur tepi bini angin. Oh. Bini tu kata baru ni dia dah belak pula tak sat dia lapar. Oh. Tak boleh nak tidur mangkit dia biar runah pula kat dalam ti. Apa pun tak ada, tengok-tengok ada belacan baru beli. Pepak belacan tu habis kerat. Tak boleh nak tidur Mak Long oi lapar. Nabi lapar tak boleh mangkit. Lah saya nak tanya Pak Long. Pak Long kata Pak Long susah. Mana susah Pak Long dengan Nabi? Sahabat ni mai tak ada apa. Nak abang apa dia ni Pak Long? Ni gagah buah kurma ada ni gagah. Ni kurma pun tak ada. Susah Nabi bawa Islam mai pada kita. Sedangkan Allah pernah offer kepada Nabi kalau Nabi nak kaya. Jibril turun, ya Rasulullah, Allah sampaikan salam kepada kamu. Allah Ta'ala tanya kepada kamu, mau ataupun tidak. Dia nak tukar segala bukit dan bukau di Madinah, segala pasir dan batu di Madinah menjadi emas kepada kamu. Nabi kata tak mau. Cukup aku kenyang sehari, cukup aku lapar sehari. Aju'u yauman wa ashba'u yauman. Hari aku lapar, aku memohon kepada Allah. Hari aku kenyang, aku bersyukur kepada Allah. Cukup bagi aku. Tak perlu kepada kekayaan. Pak Long, hebat tak Nabi Pak Long? Nak tukar bukit bukau di Madinah menjadi emas. Tak payah bukit bukau lah Pak Long. Pak Long pun tak tahu dekat sana ada berapa bukit. Hak mana biasa pergi umrah, kita tahu satu bukit, nama dia Bukit Uhud. Bayangkan Bukit Uhud tu kalau tukar jadi emas. Nak jadi kok mana Pak Long? Kalau Bukit Uhud tukar jadi emas. Nabi tak mau. Cuba saya kalau malaikat Jibril mai kat saya. Turun tangga masjid, dia terjun ikut belah umur tu, turun. Tak sat pun saya terkejut dah apa tu. Dia ingatkan Jibril tetap beruk. Luar. Kera pun main masjid maghrib. Hak mana tak main maghrib teruk pada kera lagi tuan-tuan. Kera ke beruk tak betul? Lutung lah. Oh lutung. Ada zoo sini. Ada.
Dia main subuh dengan maghrib. Hat tak main taruh pada lutung tu lagi betul. Mampu biar saya nak kata tuan-tuan tak setuju mampu bi. Saya turun tangga masjid terjun malaikat Jibril mai. Usam, Allah sampaikan salam. Contoh. Ni contoh bukan betul. Ni contoh. Yang Pak Long duk ngangak tu apa? Saya nak bagi contoh. Saya kata ya Jibril, Allah Ta'ala suruh aku sampai kat hang. Mau tak ditukar dekat hang satu bukit. Bukit merah lah contoh lah. Kalau ni bukit apa tu? Kau belah juru ni ada bukit tak? Bukit apa? Bukit Juru. Ada seketui lagi bukit apa lagi dekat bukit Juru ni? Banyak. Ni Allah Ta'ala nak tukar bukit Juru tu kat hang ni. Dia ketui mai hamau tak? Kalau malaikat Jibril tanya saya dekat tangga depan masjid tu. Mau tak bukit Juru tu aku nak tukar jadi mai untuk hang? Agak-agak Pak Long saya nak jawab apa? Pak Long? Pak Long dah nampak sangkaan tak baik kat saya. Pak Long kata saya mau. Saya akan kata kat Jibril, terima kasihlah abang kat Allah. Kan? Gagah-gagah lah bukit Mentajam seketui lagi Jibril. Alang-alang nak bagi. Abang kat Allah bukit Juru seketui, bukit Mentajam seketui, bukit Mendera seketui. Cukup lah 3 ketui tu. Nabi Muhammad Pak Long dia bukan cari kekayaan. Tak boleh. Nabi Muhammad buat kerja Islam dia bukan fikir kekayaan. Hari ini kita buat kerja Islam, kita fikir kekayaan. Saya tak mau kata ke orang, saya nak kata kat diri saya lah. Saya pun lah bukan berapa kata ke orang dah tekat-tekat mengajak tasawuf ni. Pak Long kalau orang suruh buat kerja Islam, Pak Long orang tak bayar, Pak Long buat tak? Saya buat ustaz. Okey, saya cabar Pak Long. Mai jadi siap masjid, jangan duk ngajak jadi siap. Duduk jaga masjid, sapu masjid, cuci mangkuk jamban, sapu sampah lawan dengan lutung tu. Tak payah duk ambil gaji. Agak-agak boleh buat Pak Long? Pak Long boleh buat? Siapa dia kata buat? Mari kita nak tengok betul. Bagi kontrak setengah tahun. Mari pujuk hayak tengok. Dah lah kerja orang tak bayar. Orang komplain pula. Boleh tahan. Kita kerja, ikhlas ni orang tak bayar. Sambil duk sapu ni, ya Allah, jadikanlah yang ni pahala aku, ya Allah. Mai orang masjid kata ni memang tak ada gaji tapi kami nak gelong. Dia tepih envelope tu meramu duit keluar apa terbang. Jangan duk bagi kat aku. Kalau bagi aku tak main buat kerja dah. Hari pertama masuk seminggu orang komplain. Orang buh dalam geruk. Salam kepada pengurusi, nak komplain sikit lah. Boleh suruh siap kita buat kerja elok-elok sikit tak? Kemarin dengan masuk jamban tu tape bersepah kat dalam mangkuk jamban, tak ada siapa pergi flash. Dah abang kat dia ikhlas lah, tapi buat kerja pun biar ikhlas lah. Dia pun duk baca, celaka aku dah tak ambil dia, komplain pula ni, duk ketak jari nak jawab. Dia pun balas sambil duk ketak tu. Okey, maklum. Pak. Minggu depan orang komplain pula. Pak Su, tolong bagi tahu dekat siap kita dia ni pengotok ke pembersih. Kami duduk berjalan kot kaki 5 masjid tu berdebu saja. Habaq dia buat kerja elok-elok. Kena 3 minggu Pak Long nak buat apa? Pak Long terus rakam video. Aku tak ambil duit. Bukan aku terima apa. Boh dalam tu. Lepas tu left group. Lepas tu orang tanya awak hang tak pergi masjid dah. Pok-pok ni teruk lah masjid ni. Geng baganyok ni memang tak guna. Memang tak guna. Sebab tu aku main duduk kampung sekolah pula ni. Aku tak boleh duduk baganyok ni. Dah lah aku hang fikir tengok pergi buat kerja tu. Aku tak ambil apa orang tahu. Komplain padan dengan aku. Ikhlas tang mana? Buat kerja agama ni Pak Long, Allah. Sebab tu saya kata kerja agama ni kalau betul-betul tak fikir akhirat, lempak dah Pak Long. Oi, main mengajak lagu tu. Cuba try tengok Pak tu.
Tengok ustaz duk main mengajak, lepas tu buat lupa tengok salam. Cuba. Tapi jangan duk try malam saya. Malam orang lain lah. Jangan duk try malam saya. Pasal saya jauh tu. Jauh kan. Try malam ustaz-ustaz dekat. Dapat tu bagus sangat. Turun-turun kereta haram. Tak ada ambil ahmayang sapu bagi dah hendelok. Cuba Pak Zu buat terlupa. Bulan depan Pak Zu telefon ni ustaz malam ni. Oh saya ingatkan tak ada ni ada kuliah tempat lain. Tak mai dah Pak Zu. Dah lah mai mengajak. Peri orang pula tak mai mengaji. Hak mai pun dengar boleh no. Agak-agak lagu mana? Dah lah mai mengajak peri. Hak mai pula Allah. Kok tengah ni tak ada apa ni. Kok tepi pun dah belah tu 3 orang belah ni 3 orang. 3 tu pun semua lebih duduk lagu tu. Sana. Agak-agak lah. No, Pak Long duduk semua aku ni. Belah tu 3 belah ni 3 lah. Maklum ada 2 orang. 2 orang tu pun dia duduk teh tumit. Panggung tunduk. Agak-agak lah ustaz tu nak main lagi tak? Tapi Nabi Muhammad Pak Long, dia buat ajar agama susah sampai tak kata tu. Dia tak tinggal. Kena maki. Kena tengalung batu. Kena halau. Kalau kita Pak Long, agak-agak kita tahan tak nak buat kerja agama lagu tu? Tak rak. Jaga masjid pun kadang-kadang tak tahan. Tapi duk fikir lipok. Macam saya lah, saya tak mau kata ke orang lah. Saya ni Pak Long, kalau kuliah ni duk ikut orang nak kata pakai tak buat apa dah. Tak padan. Pak Long kadang-kadang kena dengan orang duk bayar tu tak padan. Lah korang sikit Pak Long. Allah, dulu masa derah dulu ke. Lepas kuliah pi balai, lepas kuliah pi balai. Tak berhenti sat. Kena hari tu mengajak bab mandi jenazah pun kena pi balai. Boleh nak ambil keterangan? Ada aduan? Boleh ustaz cerita sikit apa yang ustaz mengajak malam ni? Nah, saya buka tu nah baca. Tu tajuk yang saya mengajak ni, dia pun duk type tu. Bayang tak padan Pak Long. Lepas kuliah pi balai. Tapi duk fikir satu benda. Aku ni kalau aku tak mengajak, kalau aku tak pergi duk mengajak orang, duk bersyarah ke orang, agak-agak aku ni apa dia amal ibadat lain yang aku buat? Tak ada Pak Zuhri, tak ada. Nak kata mangkit setiap malam mayang, mangkit kencing tu ada lah. Saya fikir Pak Long. Macam Pak Long lah, Pak Long cuba fikir. Mak Pak Long malas nak main kuliah ni Pak Long. Nak duduk dalam kuliah ni malas. Pak Long cuba fikir, Pak Long ni nak buat balik apa? Semayang 5 waktu, sempurna tak? Jangan duduk cerita. Sembahyang lain haram tak buat. Nak berzikir. Kuliah tak main. Rumah dengan masjid gear 3 pun tak ada habis. Tak main. Sembang bab ubat kuat, perkara rabu pun bi. Ni kelaku geng baganyo. Lepas tu pun duduk menyembang kedai kopi, kawan dia kata baru ni depa beli megah ubat tu megah. Kena 2 titik ke. Dia menyanyi lagu Negara Aku 4 hari baru habis lirik dia kata. Tu lah. 2 titik. Oh dia tak. Hang bayangkan lagu 4 titik. Sebulan. Tu dia. Tak mana dia beli. Ada kedai dekat Pekan Rabu. Jom balik kita pergi. Pekan Rabu. Masjid haram tak meh. Ada apa tu kawan tu saya dapat maklumat baru ni. Bulan lepas dia ada, bulan ni dia tak ada. Dia pergi mana tak bulan ni kawan tu. Tu Pak Long tu. Pak Long, kalau ala keseronok ni Pak Long, jauh pun tak apa. Nak main-main Allah. Kuliah. Duk tengok jam. Masya Allah, kira apa. Dia duduk. Ustaz ni mengarut. Baca 2 baris syarah sampai 2 jam.
Mai ustaz ni pula, dia ni bersyarah apa, ambil tak ketahuan apa. Kan? Dengar-dengar komunikasi ya, hak lain tak dengar apa lah. Tak dengar komunikasi ya. Tak kita komunikasi ya, duk komunikasi ya, hak lain tak tahuan apa. Pak Long, kalau dia ingat orang buat lagu tu, Pak Long, pakai tak buat dah kerja agama ni, saya pak betul. Ujian dia dahsyat, Pak Long. Saya nak cerita kat Pak Long, saya buka sekolah. Ni bukan nak merungut, tapi nak cerita sebagai perkongsian. Kita buka sekolah ni tuan-tuan, buka sekolah agama Mahat Tafih ni. Tuan-tuan kalau duk tekan bak yuran, mak bapak katakan hantar anak main sekolah. Saya pula ayah saya kata yuran ni kalau depa ada duit bayar, tak ada biar habis bagi depa mengaji. Tak apa. Kita pun duk tengok, ni bang tiang kan terus tu. Terus lah. Kita pun duk tengoklah anak murid ni yang mana yang nampak patut kita bantulah bagi beasiswa. Kalau contohlah yuran 250. Kita abang kat waris, anak ni mampu ke tak? Dia kata saya ni ustaz tak mampu, ustaz nak bayar sampai 250. Okey, tak mampu lah, tak mampu. Berapa yang boleh bayar? Kita tanya. Habaq betul-betul kat saya, berapa yang boleh bayar yuran ni? Saya habaq betul-betul kat ustaz lah, saya mampu dekat 100 ya sebulan. Betul ke? Tentu ya saya boleh mampu. 250. Mampu apa? 100. Okey. Ni anak pakcik nak anak abang lah. Abang bayar 100, saya bayar 150. Sebab nak pergi budak tu ngaji. Kalau dia kata dia mampu bayar 50, kami kena bayar 200. Saya ni akan pergi pula cari kawan-kawan duk berniaga ni, hang boleh tak bantu budak ni sebulan RM20? Boleh ustaz? Pergi kawan ni pula nak cari duit, nak suruh bayar yuran ni. Pakat-pakat saya ambil RM20, kawan ni ambil RM20, kawan ni ambil RM20, kawan ni ambil RM20 bayar. Ni saya bagi contoh. Kita cari 150, waris dia bayar 100. Tak bayar tu. Tak bayar. 100 tu pun tak bayar. Tuan-tuan gamak kan nak kata ni abang ambil anak abang buat balik lah. Abang dah tak bayar yuran ni, abang ambil buat balik lah. Gamak lah budak tu duk hafal Quran. Tak gamak oh. Kita pun tak apa. Tak apa. Kita bayar. Berhutang ni yuran betul. Bukan 2, 3, 4 ribu. Ada yang berhutang 18 ribu. Tak bayar. Tiba-tiba dia tengok anak dia pun dah habis dah 30 juzuk. Kita kata ni biar dia duduk tani ni, kita nak bagi dia mengulang balik hafazan dia tu. Sama-sama habis 30 juzuk tu. Balik cuti tu tak mai dah. Kita tak tekan pun kata ni 18 ribu bila nak bayar. Kita pun tak minta apa. Tapi kita bela anak dia 6 tahun. Mai ucap terima kasih pun tak betul. Saya tak apa, saya tak ada masalah. Tapi nak habaq kat tuan-tuan tu orang. Tak apalah, tak ucap terima kasih pun tak apa. Tak apa, kita pun tak apa. Yang kata pak ni, jumpa kita ni selisih buat tak kenal. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk kat tempat kami, tuan-tuan rasa lagu mana? Dah ke kio? Tak bila. Tu nak abang kat tuan-tuan, nak abang kat Pak Long buat kerja agama ni Pak Long weh. Kalau nak fikir lagu tu pakai tak buat dah Pak Long. Buat kerja agama ni, mai mengajar. Bukan tahu mana pun tuan-tuan nak abang kat tuan-tuan. Saya ni Pak Long, bukan jenis saya duk letak riban ni tak. Bagi saya mudah. Orang mau panggil saya mengajar, mau panggil saya ceramah, tu maknanya Allah sedang habaq kat saya, Usam, Islam perlukan jasa hang, pergi mengajar. Bukan semua orang boleh mengajar Pak Long. Saya bila ada orang jemput mai ceramah, ada orang jemput mai mengajar, maknanya Islam membuka ruang kepada aku untuk berkhidmat dengan Islam. Allah buka ruang kepada aku untuk berkhidmat dengan agama. Macam Nabi Muhammad, kalau nak fikir orang buat dengan Islam ni, tak ada.
Tinggal Mekah, pi ke Madinah ni kita nak sambut Ma'al Hijrah ni. Duk dengar tiap-tiap tahun dah ceramah Ma'al Hijrah, fahamnya haram. Masuk Muharram Ma'al Hijrah, masuk Muharram Ma'al Hijrah. Mau tak ceramah, mampu. Pak Zul panggil siapa? Pak Zul main mengajak Muharram ceramah Ma'al Hijrah tak ambil lagi. Carilah main ceramah. Dia ustaz tu pun main Muhajirin, Ansar, Aus dan Khazraj. Tuan-tuan mendengar ngangah. Balik-balik lagi sembang kat bawah masa motor. Aus dengan Khazraj tu siapa? Aku pun tak tahu. Dengar 25 tahun dah ceramah Ma'al Hijrah ni. Muhajirin dengan Ansar, dia kata tak tahu. Ansar nasi kandang ada belah pulau, dia kata. Pardon, ni Nabi Muhammad. 9 buah rumah Nabi ini semuanya tenang menghadapi keadaan ini kerana mengutamakan negeri akhirat daripada dunia. Kita boleh cakap ya ni semua ni dunia je ustaz. Ustaz sabarlah ustaz no. Ni semua ujian ni dunia je ustaz. Hang semang kemas cik oi tak kena kang. Dia belum. Tak kena dekat hang sembang lah. Suatu teladan yang amat tinggi jikalau kita dapat mengetahui, mengikuti 10% daripadanya sudah banyak menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam rumah tangga kita di hari ini. Ketenangan ni kalau kita ikutlah Pak Long, ketenangan Nabi, ketenangan ahli keluarga Nabi dalam menghadapi saat sulit dalam kehidupan ni. Kalau kita boleh belajar, tenang dan aman hidup kita Pak Long. Tenang, aman hidup kita, dua benda. Yang kita duk tak tenang ni pasal apa? Sebab kita tak boleh nak hadap kesulitan dalam hidup. Hidup ni kok mana pun Allah Ta'ala akan uji Pak Long. Tak kena lagi, bukan tak kena langsung. Hang tunggu saat hang tak kena lagi. Semua orang akan diuji. Kita ni kalau sembang waktu kita tak diuji, sedap. Cuba sembang lepas kita kena ujian. Tokek-tokek produk duk sembang ni, kaya-kaya ni. Oh dulu kami susah. Ya saya susah. Dulu susah. Mohong ya tuan-tuan ni. Dia main duk ceramah kat kita, meyakinkan kita, tuan-tuan buatlah bisnes ni elok nah. Ni yang saya buat dekat tuan-tuan ni semuanya untuk memudah dan menyenangkan tuan-tuan. Saya sebagai contoh, tuan-tuan dulu Pak Long ingat dulu duk masuk Mati Labor Marketing MLM. Dulu lah tak berada lah. Dulu lepas main kutip Pak Long MLM, apilah pergi hotel mana bagi makan 2 kali sehari Pak Long, seronok tak dengar. Lepas pun tunjuk, oh ini kita punya stokis kita yang berjaya ni, dia baru dapat Miss Dis. Saya kena dah Pak Long dulu ni. Saya sebelum jadi penceramah agama dulu Pak Long, saya ni penceramah dalam kursus MLM ni lah. Saya ni lepas ajak saya. Ada satu orang tuan haji ni, dia duduk dia start. Masa tu S350 baru keluar. Mesti S-Class 350. Naik aita dia kami pergi ceramah di Kuala Terengganu. Saya selalu selotlah halah saya ni untuk bakar semangat saya. Naik mesti duduk belakang perderah pergi ikut Wijaran Titi Wangsa, pergi Kelantan, perderah pergi Terengganu. Primula Hotel. Parking kereta ni betul-betul dekat depan lobi. Lamang 3 segi. Baru sampai. Hotel pun tak ada masuk lagi, barang pada dalam tu, masuk slot saya hujung. Oh. Saya ceramah ni goreng, jangan cerita lah Pak Long MLM. Kita ingin mengajak tuan-tuan bersama dengan kami untuk membangunkan ekonomi ummah. Kekuatan kita kepada pendidikan dan ekonomi. Kami dipilih oleh Allah untuk membangunkan ekonomi tuan-tuan. Kami datang daripada Kedah ini untuk mengajak tuan-tuan bersama dengan kami. Dah 300 orang dalam dewan tu penuh. Tuan-tuan, kalau orang Islam kaya, kita bangga. Contohnya Tuan Haji kita ni. Ni hanya Tuan Misri. Saya datang daripada Kedah, tuan-tuan. Saya tak ada kereta Misri. Tuan Haji kita ada. Sekurang-kurangnya saya boleh tumpang kereta dia.
Tuan-tuan keluar daripada lobi, tuan-tuan tengok bintang 3 di hadapan lobi itu. Allah letak bintang di langit kita tidak dapat gapai, tetapi ada bintang di bumi yang Allah akan bagi kita menikmatinya, bintang 3. Ceramah ni doa haji ni. Habis ceramah apa saya mau keluar nak pergi ambil beg kat Aita. Tengok Aita tak ada. Saya duk ingat haji ni keluar mana, tapi dia duk ada. Tengok beg saya duk tepi kaunter tu. Saya bertanya Haji, Aita mana Aita? Dia kata mana apa? Dia tarik 6 bulan tak bayar. Dia kata kena tarik di Terengganu. Saya masa tu saya kata haram aku ni betul-betul mohong orang. Ambil beg naik duduk dalam bilik saya fikir masak-masak. Saya berhenti buang ceramah bohong orang. Duk cerita haji ni kemai. Awak tapi Kuala Terengganu naik Mesdih balik naik bas siaran. Pi naik Mesdih balik naik bas. Betul ceramah tu. Balik-balik cuci tangan tak kelbuluk buat dah. Tolong. Kita Madu sembang kata saya dulu susah. Saya hit perniagaan ni. Saya ikut jalan ni. Mohong ya. Pakai kereta besar. Cek-cek. Tak jual. Orang jual produk dia jual dia dah. Banyak mana tu? Lepas tu buat laporan. Polis kereta baru ni di Kelantan. Toke-toke produk yang jual dia dah. Banyak mana? Buat produk depan ni nak mengelirukan masyarakatnya. Belum. Nabi Muhammad ni susah. Bukan wayang Pak Long. Susah betul. Di setengah rumah tangga yang ada pada hari ini, ramai isteri yang membuat tuntutan bermacam-macam kepada suami. Minta dibelikan itu dan minta dibelikan ini. Kalau lambat sahaja membelikan kepulangan, tak apalah. Kalau lambat sahaja membelikan kepulangan suami akan disambut dengan muka yang masam. Bukan teluk yang masam, muka pun masam. Haji, tajuk kuliah kita malam ni teluk masam. Tajuk dia teluk suami saya masam. Gelak maklum orang sebut teluk. Maklum lah. Cuma macam maklum senang tak pernah mengaibkan suami apa. Bini lah ni maklum minta beli ni, minta beli tu. Bukan semua lah. Nah, yang salihah ni pun ramai. Bini-bini ni yang salihah ni pun ramai. Yang celaru ni pun ramai. Dia kelas telefon, dia tengok bini kawan ni, laki dia bawa pergi jalan di Switzerland. No maklum no, Switzerland. Dia kata abang, cik ni bukan dekat Switzerland, sik pun tak nak sampai. Nak pergi Switzerland no. Seronok lah. Dia duduk tengok, sambil dia duduk tengok telefon dengan laki dia. Dia kata apa dekat, sambil duduk cakap, betul lah bini dia abang dapat laki macam tu. Agak-agak suami dia rasa macam mana. Dia share pula posting tu dalam dia punya social media. Bertuahnya isteri ini. Suami dia tengok. Apa perasaan suami dia? Saya nak tanya Pak Long. Pak Long ni sebagai suami, Pak Long nikah lama pada saya Pak Long. Kalaulah sesuatu yang bini kita minta, kita tak dapat bagi dekat dia Pak Long, agak-agak perasaan. Jangan tanya dia. Dia dah lah tentu kecewa lah. Kita sebagai suami ni rasa macam mana? Setuju tak Pak Long? Saya nak tanya Pak Long. Pak Long rasa diri Pak Long ni sebagai suami yang tak berguna. Setuju ke tak? Tak boleh nak memenuhi keperluan isteri. Sebab tu bini-bini ni tolonglah. Minta benda hak laki boleh bagi. Minta benda hak laki boleh bagi. Jangan minta benda hak laki tak boleh bagi. Abang nak ajak abang pi dekat Bukit Mentajam, boleh tak? Tahu dah dia boleh bawa. Ni ajak pi Bahrain. Laki dia kata Bahrain ni kok belah nak? Kok belah Behrang ke? Weh abang no Arab mu. Behrang pun tak nak sampai. Lepas tu berhenti kenci ni lah. Hang nak ajak pi Bahrain.
Minta. Abang, nak ajak abang pergi makan dekat kedai tu boleh tak? Kedai mana? Kedai dot. Nak makan apa? Nak makan lem sheng dia abang. Nasi Arab lem sheng. Ada? Lem sheng. Lem sheng tu datang apa? Tu abang dia punya tu paha tu. Lem sheng. Berapa ringgit sepinggan? Tak mahal abang, RM87. Tu dia, laki dia telan Dayak Liok ni sangkut kat Hongkong ni 4 hari. Laki dia kata tak sedap dan insyaAllah ni kita pergi makan nasi goreng Cina lah jauh sikit, dia kata. Kita makan nasi goreng Cina. Baru RM5, 5 kupang. Pak Long. Mak Long nak ajak Pak Long pergi Dubai. Allah. Malam ni saya nak ajak Mak Long. Tak payah duk ajak lah Pak Long pergi Dubai. Pergi beli coklat Dubai lu lepas jual kat luar tu Mak Long. Baru RM1 saya tu. Mak Long nak ajak pergi Dubai, Pak Long tak mampu. Ajak dia pergi beli tu. Coklat Dubai tu. Tak boleh pergi beli, tak boleh Dubai pun makan coklat Dubai pun jadi lah Mak Long tu lepas jual kat luar. Coklat Dubai apa tu? Coklat Dubai tu. Jangan minta benda yang suami tak mampu bagi. Kita tahu dah. Lah kali hentak kaki. Saya ni selama menikah dengan abang apa pun tak nak dapat. Merana hidup saya abang. Yang ni tak boleh, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Saya biasa jumpa satu bini Pak Long di Sungai Petani. Ni saya nak cerita kat Mak Long sebagai cerita. Lepas tu kita nak ni nak tutup lah. Satu orang isteri ni dia jumpa saya dekat Masjid Padang Temusu ni cerita lama lah. Dia tunggu saya dekat kereta. Dia mai, dia tanya saya, dia kata, Ustaz, kalau satu orang suami meninggal, kita tak sempat minta maaf dengan dia, macam mana Ustaz? Saya kata, siapa kok? Suami dia ni ada sakit jantung, tapi tak pernah cerita dekat isteri. Bini ni pula antara bini yang kuat protes. Satu hari tu birthday bini dia. Ialah kak dia ni suami kerja hebat, adik dia ni suami kerja hebat, laki dia ni kerja hanyalah guard, pengawal keselamatan, security guard. Minta lah dia duk abang kat laki dia, dia nak gelang mah lah. Anak ada 8 orang, semua mengaji. Bini tak kerja, laki security guard, agak-agak lepas ke tak? Makan ni pun ngangam. Bila dia minta apa ni, bila laki dia tak boleh bagi, dia berontak. Dia berontak lah. Ayat dia tu hak macam saya kata tak sah lah. Saya nak beritahu kat abang, selama saya kahwin dengan abang ni, saya tak bahagia. Saya memberontak, diri saya meronta-ronta, minta apa semua tak pernah dapat daripada abang. Saya sedih abang. Bila dia cakap lagu tu, laki dia jadi macam sedih lah Pak Long. Berkaca mata. Aku ni bukan kata tak boleh bagi dekat Hamas. Untuk kesihatan aku nak pergi buat rawatan jantung ni pun aku tak mampu ni. Sembunyi penyakit daripada keluarga ni. Ayat tu dia kata kat laki dia macam menusuk hati laki dia lah. Laki dia bila tengok muka dia, laki dia muka sedih, rasa macam nak teriak. Tengok muka bini, tak cakap 3 hari. Malam ketiga tu dia tidur, meninggal dalam tidur. 3 hari dia tak cakap dengan bini dia pun tak cakap dengan dia, bab marah. Tak cakap lah lepas 2 ni. Bini marah, dia ni sedih. Tak cakap, tidur malam tu, tidur meninggal. Menyesal bini ni tak kesudah. Janganlah saya nak pesan kat isteri-isteri, jangan minta suatu benda yang suami tak mampu bagi. Yang kita tahu, orang lelaki ni banyak menyembunyikan benda-benda yang tak patut isteri tahu. Apa dia yang selalu kita sembunyi daripada isteri kita, Pak Long? Kesusahan kita. Betul tak?
Sebab kita tahu kadang-kadang kita cerita kat bini kita pun tak boleh. Mereka tak boleh nak tolong kita selesaikan masalah. Dan benda tu akan bagi mereka ni pula susah hati. Mereka susah hati, mereka duk tanya kita semua hati. Macam mana abang? Ni abang tu macam mana abang? Macam mana? Aku pun tak terfikir. Berapa banyak paklong suami-suami yang tertua mati. Kanser lah, apalah. Sebab bukan dia bini dia tak bagi tahu kat bini dia. Tambah anak lagi kita tak bagi tahu. Anak tu balik, abah, ni sekolah minta ni. Okey. Boleh tak abah? Boleh. Padahal duit tak tahu duk tahu mana lagi. Yang duk WhatsApp saya ni. Salam Ustaz. Saya ni, anak saya ni nak kena bayar yuran ni Ustaz. Tahun lepas, anak nak pi bercuti, rombongan 150. 2-3 kali dah anak dia duk minta, dia tak tahu nak bagi alasan apa dah. Kali ni anak dia nak pi. Anak aja minta ya. Saya tak minta Ustaz masukkan duit dalam akaun saya. Perap dia hantar nama akaun sekolah dia. Ustaz kalau nak bantu saya tolong Ustaz sikit masuk dalam ni. Saya nak bagi anak saya pergi rombongan. Anak tak tahu apa. Kita pula dulu ni mereka minta bantuan. Bersenang lah ni kita pun akaun kena beku. Dia hantar QR dia, saya hantar balik QR saya. Tak mampu. Jangan minta benda yang tak mampu. Nampak lono? Ni dia kata balik-balik tarik muka masam. Wahai gerangan yang di manakah contoh yang diambil oleh perempuan muslimah hari ini? Mereka tidak mahukah mengikuti 10% sahaja daripada kehidupan Siti Aisyah dan isteri-isteri Rasulullah yang lain? Maka dengan itu mereka akan banyak melapangkan masa bagi suami mereka untuk berkhidmat di masyarakat dalam usaha menyebarluaskan agama rahmat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan tentunya suami mereka berpeluang untuk menambah amal ibadah bekalan yang akan dibawa ke negeri akhirat kelak insya-Allah. Hadis yang ke-22 kita akan baca pada bulan hadapan bagaimana Nabi dia risau. Risau apa Ustaz? Nabi risau umat dia ni dengan kekayaan. Lepas tu kita baca pula hadis ke-23. Dia nak cerita pula masa yang paling sesuai untuk kita bersedekah. InsyaAllah. Yang ni kalau kita panjang umur, kita jumpa pada bulan hadapan. Wallahu a'lam.